Assalamualaikum. Di sini saya sediakan panduan guru kelas digital dalam portal Delima 3.0. Okey, pilih mana-mana browser dan type d3.delima.edu.my. Okey, login masuk menggunakan akaun Delima Guru. Okay, pada bahagian atas, pilih kelas digital. Senarai kelas tersedia di sebelah kiri. Data kelas ini diambil daripada MOIS. Okay, setelah pilih kelas, tekan tambah tugasan. Okay, message box tambah tugasan baru dibuka. Okay, pada bahagian ini bolehlah pilih tulis tajuk, huraian, pilih due date tugasan. Okay, sebelum tu pastikan tugasan dalam bentuk Google Form dah dibuat dalam Google Drive ID Delima Guru. Jadi kita boleh pilih sahaja di sini kuis yang diingini. Kemudian klik tambah tugasan. Tugasan tersedia. Sekian, terima kasih.